Alright. Kita tengok dulu. Kita malam ni kita cuba format yang berbeza sikit macam hari tu kita buat hari 2 hari lepas sikit susah sikit sebab kita punya stream asyik jatuh je Alright semua, terima kasih banyak-banyak kerana join kita punya sesi live malam ni Hari ni kita nak belajar macam mana kita nak buat kita nak buat slide menggunakan AI. Ramai orang yang salah faham dia ada dua benda yang orang salah faham sebenarnya bila kita nak guna AI ni kan. AI mana yang paling bagus untuk kita punya stream malam ni kita akan tunjukkan dua benda. Yang pertama ialah adakah AI tu betul membantu kerja anda. Yang keduanya kita nak tunjukkan pada anda jenis-jenis AI yang lain. Orang kata AI ni kan, ini sebenarnya kita panggil LLM, Large Language Model sebenarnya. Berapa ramai orang pakai apa ChatGPT ke? Siapa pakai ChatGPT? Boleh komen tak siapa yang pakai ChatGPT? Gemini ada orang panggil Gemini. Gemini dia juga okey. Ramai orang dia memanglah banyak akses pada ChatGPT, ada akses pada Gemini sebab banyak benda tu yang famous kan. Yang baru-baru ni yang power pasal Claude kan. Ada dua masalah utama saya tengok banyak saya buat khusus. Masalah orang bila buat slide ialah yang pertama sekali, bila dia buat slide dia jenis orang yang sibuk. Orang yang sibuk kan. Dia dah ada inti cepat. Dia dah ada poin-poin yang penting. Tapi dia tak ada kemahiran nak buat slide yang lawa. Kan? Nak buat slide, lepas tu nak ada pilih ikon lah. Lepas tu nak pilih gambar kan. Mana ada kita masa kan. Jadi, ini saya nak tunjukkan kepada anda beberapa jenis AI yang anda boleh pakai. Yang keduanya ialah, yang masalah yang sama penting ni juga ialah slide dah lawa tapi dia punya inti tu tak power. Maksud saya tak power tu ialah bila kita baca ataupun kita bentangkan balik pada bos bila kita nak pembentangan bajet, kita nak minta kelulusan sesuatu kan. Orang tak faham idea kita daripada slide 1, slide 2, okey mungkinlah orang faham kan. Tapi bila pergi ke slide 3, slide 4, dia macam idea dia lagi. Ataupun kadang-kadang apa yang dituliskan dalam satu slide tu terlalu banyak. Jadi orang tak nampak idea-idea penting dalam AI tu. Jadi dua benda yang kita nak tackle pada sekali lalu. Sekali harung bila kita guna AI ni. Jadi apa yang AI yang saya tunjuk dekat depan ni, saya tukar skrin saya. Kita tukar kepada bagi yang tengok bagi yang tengok dekat stream satu lagi mungkin nampak berbeza siapa yang tengok dekat apa ni dia akan nampak yang lain. Ini dia, saya bukakan. Kalau tengok ada satu lagi stream mungkin boleh nampak satu paparan yang lebih besar lah okey, ini kita dah ni. Yang anda yang kat sini boleh nampak sini saja. Siapa yang kat sini pernah nampak AI yang ni? Cek komen. Siapa yang pernah nampak AI ni? Siapa boleh teka? Mungkin tengok kat phone boleh nampak lah tengok kat phone mungkin boleh nampak alamat dia. Tapi berapa ramai yang kat sini pernah tengok AI ni?
Siapa tahu AI ni apa kan. Ini ialah salah satu AI yang dihasilkan oleh syarikat China. Syarikat China kan. Selain Amerika, ada juga banyak AI yang dibuat oleh China kan. Yang dulu-dulu kita pernah dengar DeepSeek kan. DeepSeek memang totally percuma. Lepas tu siapa yang tengok banyak video saya, banyak yang dah tahu mengenai Kimi. Kimi pun percuma, tapi ini saya nak tunjukkan. Saya nak tunjuk ni bukan pasal saya cenderung kat mana-mana AI ke apa. Saya nak bila anda belajar mengenai AI ni, saya tunjuk, anda try, kalau perencah AI tu ataupun dia punya workflow ataupun gaya persembahan dia okey, why not? Gunalah kan. Jadi tujuan saya dah tercapai lah. Saya nak exposekan anda kepada macam-macam jenis macam AI. Jadi siapa teka? Cuba komen. Tengok apakah nama AI ni? Siapa tahu? Pernah guna ke tak? Pernah guna ke tak AI ni? Cuba komen. Siapa tengok kat phone dia boleh nampak alamat AI ni kan. Kita tengok ada tak yang tahu AI apa ni? Mesti tak nampak kan. Ini kenapa ni kan tiba-tiba ada button Discord lah, button lock ni kan. Itu pelik betul lah. Inilah dia saya nak tunjukkan kepada anda. Ini namanya ZAI. ZAI. Memang nama dia sangat simple. Huruf Z. Z.ai. Ni nama dia. Z.ai. Bukan nama orang Zaidatun ke ataupun Zamri ke kan, ataupun Zai, nama apa lelaki kan, ada Zai kan. ZAI. Memang nama dia ZAI. Tengok interface dia memang lebih kurang macam ChatGPT kan. Dia adalah tulis sikit kat sini, lepas tu ada chat box kat sini. Kita boleh cerita. Kita boleh tanyalah AI tu apa kan. Jadi tapi dekat ZAI ni ada satu function yang lain. Okey, kalau pergi dekat bahagian tepi, kalau tengok tepi ni, dia ada dua button saja. Chat box yang biasa, lepas tu ada di bahagian yang lain ada button yang satu macam muka orang. Jadi itu ialah agent kepada AI. Jadi bila anda nak buat slide, anda kat sini bila dah pergi kat bahagian agent ni, barulah dia tukar, ada tulis yang Discord ni, WeChat, Luck dan sebagainya kan. Jadi ini ialah instant messaging. Kita boleh, AI tu boleh tolong jawabkan kita punya ni kan, kita punya message dalam kita punya messaging punya app. Tapi malam ni kita nak fokus kepada buat slide. Kita nak settlekan masalah yang pertama. Anda dah power, anda dah ada isi yang power. Anda ialah orang yang nak cepat buat slide. Kita tak ada kemahiran design. Kita tak ada masa nak pergi cari ikon-ikon yang lawa. Nak belajar pula macam mana nak buat susun atur. Kita tak ada. Ataupun kita nak cari gambar-gambar yang kena dengan kita punya slide kan. Inilah salah satu solution dia. Okey, nak pergi dia, tengok kat sini dia ada tulis AI slides ni kan. Boleh tekan dia AI slides kan. Siapa nak belik-belik yang lain pun boleh tengok. Dia boleh tolong buatkan kita punya website. Dia boleh tolongkan buat kita punya penulisan. Dia boleh tolong untuk buat paparan data Okey, malam ni kita nak concentrate kepada macam mana kita nak buat slide menggunakan ZAI ni kan. Kita pergilah AI slide. Jadi pergi ke AI slide ni, sebelum kita nak masukkan prompt ni, cubalah tengok dulu ada ke tak design-design yang berkenan di hati ada tak? Tengok. Kita tengok template dia macam-macam. Ini all template lah kan. Dia ada bahagikan yang jenis macam ni ada, jenis macam ni ada. Tapi tak adalah begitu banyak kalau kita tengok ni, ini 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kali 3 27 28 lebih kurang 28 28 template yang kita boleh pilih.
Jadi katakanlah berminat dengan mana-mana design kan. Kata nak ambil yang simple-simple dah lah kan. Mungkin ada color-color yang begini sikit, kita pilih yang ini kan. Yang kat TikTok ni nampak tak? Kita ambil yang ni kan. Jadi kita pilih, nak pilih dulu pun boleh, nak pilih kemudian pun tak apa. Tekan je kita punya ni, dah kira dia ada button terang lah ni kan. Kita dah berpilihkan benda ni. Betul kita tulis lah. Tapi sebenarnya apa dia buat ialah dia ada satu file template dan dia akan tulis kod untuk buatkan slide untuk kita kan. Jadi apa yang kita kena buat, kita buatlah isi. Ini part yang ramai orang kantoi kat sini kan. Nak buat isi untuk kita buat slide kan. Okey. Ini kita pergi dekat AI yang biasa dulu. Kita pergi AI yang biasa dulu. Contohnya lah kan, bila anda buat slide kan, apakah prompt anda? Kalau anda nak buat slide menggunakan AI, apa yang anda tulis? Boleh tak siapa-siapa komen kat bawah? Apa yang anda tulis? Apa yang anda tulis? Saya nak tahu prompt anda. Macam kita bagi feedback terus pada hari ini kan. Apa yang anda tulis bila kita nak buat sesuatu slide? Adakah anda jenis yang terus, okey, kita dah isi, kita dah ada tajuk isi dan sebagainya, kita tulis macam ni. Kita tulis je yang ringkas kan. Saya nak buat slide mengenai pengurusan rumah sukan. Kita nak bentangkan kepada cikgu-cikgu lain ke, ataupun kita nak bentangkan kepada bakal-bakal cikgu praktikal yang datang kan. Adakah anda jenis yang macam ni? Boleh tak komen? Oh, Gemini bagi prompt. Macam mana tu Gemini bagi prompt Ada tak komen? Saya mungkin ada terlepas komen. Nampak macam tak ada lagi Ada seorang ni. Gemini, buka Gemini bagi prompt. Adakah anda orang jenis yang macam ni? Mungkin kebanyakan kita macam ni lah. Bila kita tak ada idea nak buat slide, kita terus buat macam ni. Ataupun saya nak tunjuk gaya kedua. Gaya kedua orang yang buat slide kan. Okey, anda dah ada dah idea. Saya nak buat slide mengenai pengurusan stres. Jadi kita dah tahulah spesifik sikit kan. Pengurusan stres ni untuk siapa kan? Okey, katakanlah anda bekerja dekat sebuah syarikat ke jabatan ke apa kan. Kita letaklah pengurusan stres untuk pegawai kewangan. Jadi macam tu kan. Lepas tu anda bolehlah letak anda punya outline kan. Mungkinlah anda dah ada pengalaman yang lepas. Oh, ni dia ada ni. Ada orang copy paste. The slide from role. You are meticulous research assistant, specializing in creating executive. Alamak, saya tak dapat tengok dengan efektif lah komen anda. Kalau ada komen pun yang sedikit saja nampak sedikit saja. Nampak dalam 2 line je komen anda. Okey. Saya nak buat slide mengenai pengurusan stres untuk pegawai kewangan. Kurang-kurangnya dia dah tahu dah apa benda kan. Jadi mungkinlah anda boleh letakkan isi-isi dia. Anda dah ada lah dalam fikiran kan. Jadi isi, boleh tak isi? Isi 1. Isi 2. Isi 3. Jadi macam tu. Ini type orang yang pertama. Type pertama tadi diterus umum. Saya nak buat slide mengenai pengurusan stres. Ataupun tadi saya nak buat slide mengenai pengurusan rumah sukan kan. Jadi itu saja. Tapi yang ni ada jenis orang kedua, okey, maybe dia dah ada isi dia kan. Ada isi dia bolehlah letak isi kan.
Kita tengok komen kok ada terlepas. Okey, tak ada. Tak ada lagi. Terima kasih yang join. Ada dekat sebelah sana ada 3 orang tengok dan sebelah sini ada 4 orang, ada 5 orang naik benda ni. Ramai orang tak tahu yang kalau dia guna AI, dia boleh tolong expand kan. Kan? Contohnya lah, kita baru-baru ni ada kita expand lah pengurusan stres tu. Bagi 10 point. Kita minta dia bagi 10 point. Okey, bila anda guna ZAI ni, dia akan letak macam ni GLM Turbo is intensifying coordination of resources. Ini jangan takut. Ini apa dia kata? Tengah ramai orang guna sebab kita pakai function yang free jadi kita boleh je tukar kepada dia punya model yang rendah. Model yang rendah. Jadi dia adalah model rendah ni, dia ada GLM 4.7 dan yang tadi itu GLM 5 turbo. Kita tengok sambil tu. Okay, terima kasih kepada yang join. Kita nak belajar hari ni macam mana nak buat slide menggunakan AI kan. Ini bagi siapa yang tak tahu, saya tunjukkan satu AI baru. Mungkin anda dah kenal ChatGPT, mungkin anda dah kenal Gemini. Ini saya nak tunjukkan kepada anda satu AI, nama dia ZAI. Memang pelik nama dia, huruf Z.ai. Jadi bukanlah kita berat sebelah ke, kita saja nak tunjuk AI ni bagus ke AI ni tak bagus. AI yang bagus ialah bila anda guna, anda rasa senang. Itu. Apa beza Z dan gamma? Kejap lagi apa ni Kalau macam secara kasarnya, ZAI ni dia lebih kurang macam ChatGPT lah. Kita boleh guna dia, sebenarnya dia menjana perkataan dan dia boleh menjanakan slide. Kalau anda yang kata gamma tu dia terus buat slide. Dia akan terus buat slide dan pilihannya lebih banyak lah. ZAI ni dia tak berapa ni sangat. Okay. Dah ada lah. 10 slide ni kan. Jadi apa yang anda kena buat, anda copy je inti ni. Tak habis lagi. Tak habis lagi generate. Cukup lah ada 10 slide tu kan. Cadangan reka bentuk slide ni tak apa sebab kita dah boleh pilih kita punya design dekat kita punya agent tu. Okey, kalau kita pergi agent ni, nampak tak? Ini yang ada macam muka orang yang petak ni. Kita dah copy dah, kita pergi kat AI slide ni tadi. Pilihlah mana satu yang anda berkenan. Kalau benda ni khusus pengurusan stres, ambil lah benda-benda yang tak stres sikit kan. Tenang sikit tengok kan, warna-warna yang lembut. Kita boleh preview. Okay, tekan use template. Masukkan point kita. AI slide. Mana je ni tadi? Okey, yang tadi. Biasalah. Dalam apa-apa AI, siapa yang guna, saya pasti ramai orang yang dah tengok video saya mengenai Kimi. ZAI ni saya tak buat video lagi siapa yang tengok video saya mengenai Kimi, lepas tu dah cuba Kimi, mesti mengalami benda yang sama kan. Bila kita nak tekan go je ataupun kita dah paste semua, kita dah pilih dah apa benda kan, tak dapat. Cerita dia kalau kita buat kerja malam, bahagian macam dekat US, kat Europe tu tengah siang, jadi ramai orang menggunakan kan. Tapi sebenarnya dia tu macam ni lah, dia nak minta kita bayar juga. Okey, dia buat apa? Dia akan tengok lah, saya akan bantu anda cipta persembahan. Dia akan carikan gambar untuk kita.
Lepas tu dia akan buat kan. Okey, sambil tu saya nak tengok komen-komen, ada tak komen. Bukan gambar dah ada all feature ke? Sambil-sambil kita tunggu ni, kita tunjuk gambar. Ini gambar. Okey. Tengok kat sini ya gambar. Siapa nak belajar tengok kat gambar pun boleh juga. Tapi tengok dia memang berfokuskan untuk buat slide. Kita pergi new gambar, dia ada dokumen, social, web page. Okay, kalau kita tekan create new ni, anda boleh pilih lah. Mana satu kita nak generate, atau generate ni dia akan A to Z lah. Kita bagi tajuk je. Dia punya isi, berapa banyak, berapa page, apa semua dia akan buatkan untuk kita kan. Lepas tu paste in text kan. Bila kita dah ada dah inti-inti kita, ataupun kita nak buat dari report kita ke apa ke, kita boleh copy dan paste. Ataupun kalau nak campak terus keseluruhan report tu pun tak apa. Jadi ini kita ambil paste in text sebab kita dah ada inti dah. Jadi ada web page, ada dokumen, social, grafik. Sekarang kita paste saja. Okay, lepas tu kita akan configuring your prompt kan. Dia akan tolong buatkan prompt untuk kita. Dia akan ni lah. Jadi benda-benda ni kita skip je dulu. Kita nak tengok macam mana hasil gambar. Pada masa yang sama kita tengok ZAI nampaknya macam baru beberapa slide. Mari kita tengok Kimi. Kimi ni saya dah tahu dah. Dia akan malam dia akan tersangkut. Ini saya dah ada isi dia. Dia akan buat satu persatu. Jadi apa yang bagusnya ialah kadang-kadang kan bila kita buat slide, kalau kita guna Gemini, dia akan buatlah terus keping dalam bentuk gambar kan. Jadi bila dah bentuk gambar, dia tak boleh diedit. Tapi kalau kita guna Kimi, kita guna ZAI ni, semua elemen dalam ni kita boleh edit. Nak macam mana kan. Ni saya buat pengenalan. Kita macam tak menarik lah. Boleh bawa turun. Nak tukar color semua boleh. Ataupun apa yang lebih mudah, boleh je export ataupun terus download. Kalau rasa macam ngam je, boleh terus tekan play. Dia akan terus mainkan untuk kita kan. Tapi bukan kita punya tujuan dia untuk tu. Kalau untuk kita pergi Kimi, ini saya discardkan dulu. Kita pergi Kimi, kita pergi ke bahagian slide tadi. Mari kita tengok template dia. Macam-macam juga dia jenis template dia. Dia ada dua jenis Satu adaptive. Adaptive yang ni maksudnya dia ada preset template dan dia akan tolong buatkan lah. Jadi adaptive ni setiap elemen dalam tu kita boleh edit. Contohnya dia ada letak arrow ke, dia ada letak kotak ke. Kotak tu kita boleh resize. Kotak tu kita boleh gerak-gerakkan, kita dah pindah. Tapi kalau ambil dalam mode visual, mode visual ni mode yang berbayar. Jangan ambil terus visual. Mode visual ni dia terus hasilkan skeping dalam bentuk slide, kita tak boleh edit. Maksudnya dia dah skeping dalam bentuk gambar lah. Kita pergi adaptive, kita pilih lah, ada banyak jenis. Ini general, lepas tu ada academic. Setiap ni dia ada lebih kurang 5 ke 6 macam tu kan. Di mana ada juga lebih kurang macam sama kan. Kita ambil je general, kita ambil Sandy Rhythm ni dan kita paste kita punya inti. Bila saya tekan ni, memang saya confirm dia akan kata banyak orang tengah guna. Jadi kita tekan got it dia. Oh, dapat go through rezeki kita live malam ni. Okey, mari kita tengok. Jadi kalau kita pakai ZAI tu, dia baru siap 4 slide. Mari kita tengok. Dia akan tolonglah tolong cari gambar untuk kita kan.
Lepas tu dia akan buatkan kita punya ni apa statistik kan. Padahal benda tu memang dah ada kita tulis kat prompt tu kan. Kita tengok ada tak prompt. Slide nombor 4. Slide nombor 4. Memang ada konsep Pareto kan. Dia ada letak lah percentage tu. Mari kita tengok gambar. Gambar pun dia akan cari kan. Cuma nampak fancy je, dia ada gerak-gerak lah sikit kan. Tapi dari sudut layout dia lebih kurang sama saja. Mari kita tengok komen, ada tak orang yang komen. Kadang saya terlepas sebab saya punya phone ni ada dekat ni. Ada dekat tripod. Jadi sebahagian daripada skrin saya ni terhalang. Okey, ini dia buat summary. Okey, setakat ni tak ada komen-komen yang baru. Terima kasih kepada yang join. Jika ada komen, ada soalan boleh tanya Siap. Yang ni kita tengok Kimi. Dia tengah buat file tu. ZAI yang macam sudah baik ke? ZAI dia baru siapkan. Ini 7, 8 page daripada 9. Boleh infografik juga ke? Boleh infografik juga ke? Yang ZAI ni dia tak boleh buat infografik. Ini kita tengah tunjuk buat ni buat slide. Tapi dia ada fungsi untuk buat gambar. Saya belum boleh lagi recommend untuk buat gambar sebab gambar dia kadang-kadang macam serbuk. Sangat lama. Kalau kita tengok ChatGPT gambar yang version lama-lama tu macam tu lah ZAI ni. Dia masih lagi learning. Free ke? ZAI ni free. ZAI ni free. Dia macam ChatGPT juga. Kalau kita nak guna lebih banyak, kita kena gunalah function yang berbayar. Gamma and Kimi boleh infografik ke? Gamma boleh. Gamma boleh infografik. Ini kita tengok. Gamma dah siap. Jadi gamma ni dia ada setting-setting dia. Dan setting-setting dia kita tak tunjuk lah kat sini sebab kalau kita nak belajar setting dia satu-satu pening. Kita akan ambil masa yang lama. Mari kita tengok Kimi. Kimi dah siap tak? Okey, dia dah susun kita punya presentation ni di tengah buat dalam slide. Tengok ZAI. Patah balik. Tak ada Belum siap lagi. Oh, dah siap dah. Oh, dia kata dia siap dah. Mari kita cuba play. Tengok macam mana kita punya AI, kita punya slide ni. Ini slide 1. Dia ada letak background yang betul. Orang tengah pening kepala. Jadi okey tak? Kalau anda yang tengah tengok sekarang ni rasanya okey tak? Slide yang dihasilkan oleh ZAI ni. Ke apa ni power lagi? Ni okey lah. Dia medium ataupun low word density. Ni kadang-kadang ada dia cut off sikit. Kimi pun ada masalah macam tu juga. Dia akan cut off. Langkah seterusnya. Kadang-kadang dia punya background dia tu ada yang tak kena. Dia ambil code. Dia ambil gambar daripada Google. Ada tulisan kat belakang ni sedikit mengganggu dan kontra lah daripada kita punya tulisan idea kita. Kalau kita bandingkan dengan Gamma, memang Gamma ni memang nampak premium lah. Kalau saya buat kelas pun memang ramai orang suka Gamma ni. Kan? Jadi tidak begitu rumit. Tak begitu rumit. Okey, Kimi sebab kita ni apa ni? Disebabkan Kimi ni kita baru start, dia lambat sikit lah. Daripada Excel ada data-data dalam table, but dekat Kimi and Gamma tu boleh ke convert
jadi slide ke, infografik ke, boleh. Ada data dalam table, dia akan jadikan dalam bentuk bermakna. Dia jadikan dalam bentuk bermakna, nak terus tukar dalam pie chart ke, nak tukar dalam bar chart kan, nak buat dalam bentuk-bentuk yang bermakna, boleh. Boleh cuba. Yang ini tiga-tiga yang saya tunjukkan malam ni, ketiga-tiganya percuma. Percuma, tapi dia ada limit dia lah kan. Dia ada limit dia. Kalau ZAI dengan Kimi ni, dia punya ragam yang paling utama, yang ramai orang komen, ialah dia berebut kan. Berebut nak generatekan apa dia punya ni, dia punya hasil tu. Jadi kena sabar lebih sikit. Dia punya yang nampak konsisten dan cepat, gambar lah. Tapi dah lepas 2-3 kali kita buat tu, sebab ni kredit gambar untuk free, dia akan dapat 240 kredit tadi. Bergantunglah berapa panjang slide kita buat, ataupun berapa banyak AI generated image. Kalau macam tadi kan ada gambar yang, mana gambar tadi? Gambar yang buat. Ini gambar ni semua AI generated image. Jadi kalau kita pakai AI generated image, lagi banyak token dia pakai. Tapi okey lah, takkanlah kita nak buat slide tiap-tiap hari, betul tak? Kita boleh buat benda tu. Jadi selesailah masalah pertama. Masalah ramai orang, dia nak buat slide tapi dia tak ada masa nak buat apa ni kan, nak buat design kan. Tapi untuk apa, insya-Allah pada Sabtu ini kita akan jadi apa ni, kita akan buat satu lagi kelas percuma. Kita nak buat satu kelas percuma, kita nak ajar buat AI, buat slide guna Gemini, Kimi dan Gamma. Jadi kita akan lebih deep dive lah dan lebih berstructure. Yang ni lebih kepada saya tunjuk saja. Dan siapa nak pergi lebih mendalam, kita ada satu lagi kelas. Ini yang ramai orang tertinggal lah. Ramai orang tertinggal, dia buat slide dan dia ambil terus bulat-bulat apa yang AI bagi. Kadang-kadang AI dia bagi slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Okey, slide pertama mungkinlah tajuk kan. Tapi idea antara slide pertama dengan slide kedua, idea dia hilang ataupun tak nampak. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah tu, itulah yang kita akan belajar dalam kita punya kelas online tu. Dan kebanyakan bendanya, saya nampak untuk pegawai kerajaan yang tinggi. Contohnya kan, dia nak pergi membentangkan idea kepada bos-bos, ataupun dia nak mohon bajet. Sama juga kalau orang yang bekerja di syarikat-syarikat kan, dia ada satu proposal, dia nak tunjukkan kepada bos-bos dia, nak yakinkan. Kadang-kadang orang yang ke atas ni, bos-bos kita ni, dia bukanlah peduli sangat pasal design kita power ke tak. Dia nak tengok adakah idea kita dapat ditonjolkan dan yakin. Kita dapat yakinkan orang tu dalam kita punya pembentangan tu. Jadi, dalam kita punya kelas berbayar ni, ini saya akan tunjuk kepada anda. Saya tak tukar ni. Jap. Tukar berapa? Fotos. Saya akan tunjukkan kepada anda macam mana kita nak prepare slide PowerPoint. Bila kita bentang slide tu, bila kita nak jawab, kita bentang kan, orang bos-bos kita nak tembak ke apa kan, kita dah ready lah jawapan. AI boleh tolong semak kita punya slide, bagi dia jadi bulletproof. Macam mana kita nak buat AI macam tu, ini ada dalam kelas berbayar. Bila kadang-kadang, okey, ramai saya nampak macam ni ramai orang dia buat slide, dia nak buat satu proposal, dia nak buat satu cadangan. Bila dia buat cadangan, kadang-kadang dia bagi tahulah cadangan. Tapi bila dia nak implementasikan cadangan tu, kadang-kadang ada benda yang kita terlepas pandang. Kadang-kadang ada benda yang
dia dengar, bila kita dengar dalam bilik mesyuarat okey, tapi bila kita nak implement on field tak okey. Jadi ini yang saya akan tunjukkan kenapa dia sampai 3 jam tu, yang banyaknya kita nak kukuhkan idea kita menggunakan AI. Kan? Jadi inilah akan menyelamatkan anda daripada kena tembak nanti, ataupun nanti kita punya cadangan tu dibakul sampah kan. Tak gunalah kita bayar gamma ke apa ke, kita dah belajar guna pelbagai jenis AI pun, power mana pun AI kita buat slide, lawa mana pun, kalau idea kita tak tertonjol, bos kita tak faham, menteri tak faham, ataupun kita punya ketua jawatan tak faham, tak guna juga. Ini benda yang kita akan nak prepare kan. Macam mana nak tengok kita punya link pendaftaran ada dekat bio, boleh tengok. Kelas percuma kita ada buat 1 jam 9 Mei. 9 Mei ni hari Sabtu ni hari Sabtu ni, dan 16 Mei minggu depan kita nak buat slide dan infografik. Kita akan ceritakan macam mana nak buat slide infografik, dan bukan slide dengan infografik saja, kita nak slide dan infografik yang bos faham, ketua jabatan approve, bila kita bentang tak kena tembak, dan juga bila kita implementation dia menarik, boleh diguna pakai oleh golongan yang kita nak buat tu kan. Mari kita, sebelum kita berakhir, mari kita tengok dulu apa cerita kita punya apa ni mana satu saya punya ni, dah terlalu banyak dah saya punya ni app kat sini. Bukan ni. Alright. Kita tengok Kimi dah siap ke belum. Dah kita berceloteh sikit punya banyak, Kimi tetap tak ada. Jadi bukanlah rezeki kita tengok Kimi punya ni. Kita dah dapat tengok hasil daripada ZAI, dan juga yang paling mantap malam ni, kita boleh kata juara, daripada Gamma. Alright, itu saja kita punya sesi live untuk malam ni. Jangan lupa untuk join kita punya sesi live 2 kali seminggu, insya-Allah pada hari Selasa 9 malam, dan juga hari Khamis 9 malam, dan hari Sabtu insya-Allah kita ada kelas free. Kalau nak daftar kelas free, boleh pergi dekat bio, tengok ada link, dan tengoklah kat situ. Dan juga kita ada juga kelas-kelas yang lain yang kita anjurkan sepanjang minggu, sepanjang bulan ini. Jadi itu sahaja daripada saya. Kita akan jumpa lagi pada next sesi live kita, dan juga sesi yang free boleh, sesi kelas free boleh juga join. Okey, Assalamualaikum.